Rokok seluduk pelbagai jenama berjumlah lebih 1.72 juta batang berjaya dirampas Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kelantan di sebuah rumah di Kampung Babong, Kota Baru, Kelantan pada jam 10.30 pagi 7 Mei lalu. Pengarahnya Wan Jamal Abdul Salam Wan Long berkata hasil siasatan mendapati rokok berkenaan disimpan di dalam sebuah premis yang disewa sebelum diedar. Menurut beliau, pihaknya menemukan sebahagian rokok berkenaan di dalam rumah dan bakinya di dalam but sebuah kereta. Hasil siasatan mendapati rumah sewa berkenaan dijadikan tempat penyimpanan manakala kenderaan digunakan untuk mengedar rokok yang nilai keseluruhannya dianggarkan RM1.48 juta termasuk cukai. Ujar beliau lagi, kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-E dan Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967.